Selamat datang ke sesi perkongsian kita. Pernah tak anda terfikir sejauh mana sebenarnya pengalaman kena buli masa kecil dulu boleh tinggalkan parut dan bentuk siapa kita bila dah besar nanti? Soalan yang penting tu. Hari ni kan kita ada satu cerita yang sangat peribadi, menyentuh hati tapi banyak pengajaran. Kita nak cuba selami sama-sama. Sumber kita kali ni datang dari perkongsian Floor Burden dalam satu ceramah TEDx. Ya, flow burden. Dia cerita pasal pengalaman dia kena buli masa sekolah rendah. Tapi bukan kes biasa tau. Ni satu pengalaman yang efek dia tu lama. Bertahun-tahun dalam hidup dia. Betul tu. Kesan dia mendalam. Jadi, apa kita nak capai hari ni? Matlamat kita nak teliti kisah Flo ni. Nak betul-betul faham macam mana buli ni boleh mula dari benda kecil je. Yang nampak remeh. Lepas tu, macam mana kesan dia boleh jadi panjang sangat dan yang paling penting, kenapa tindakan atau kadang-kadang tak bertindak orang dewasa, cikgu terutamanya, tu sangat-sangat kritikal. Ya, peranan orang dewasa. Ini relevan bukan untuk cikgu atau mak ayah aja tahu, tapi untuk sesiapa saja yang nak faham impak zaman kanak-kanak ni. Okey, jom kita mula. Betul. Kita akan tengok macam mana insiden yang mula-mula nampak macam, alah, kecil je, boleh jadi besar. Serius. Dan yang lagi risau, macam mana sistem sokongan yang patutnya ada kan, macam cikgu dekat sekolah tu, kadang-kadang boleh gagal. Just masa kita paling perlu kan. Waktu paling genting tu pula dia gagal. Jadi perbincangan ni untuk anda, supaya anda boleh faham dinamik belakang tadi tu. Kesan riak dia macam mana. Okey, menariknya kan, Flo ni, mula cerita dia kata beberapa tahun pertama sekolah rendah dia okey je sebenarnya, tak ada masalah. Oh, okey. Dia boleh kawan dengan orang, dengan cikgu pun okey. Sekolah dia kat Belanda. Sekolah biasa je, budak-budak macam-macam latar belakang. Benda yang kita selalu anggap positif lah kan. Baguslah kenal ramai orang. Ya, sepatutnya baguslah kepelbagaian tu. Tapi, keadaan jadi lain bila ada budak baru masuk kelas dia. Beberapa orang. Budak baru ni lain macam sikit ke? Fleur kata dia orang ni jenis berkarisma. Tahu kan, jenis budak yang pandai cakap, pandai pengaruh orang lain, ada daya tarikan. Macam popular gitu. Lebih kurang. Masalahnya, karisma ni dia guna cara negatif. Kalau dia orang dah decide tak suka seorang budak ni, senang je dia orang nak racun satu kelas supaya pulaukan budak tu. Walaupun sebelum tu kawan baik. Oh, bahaya tu. Fleur sendiri panggil gabungan personality dengan pengaruh ni, dia kata ramuan toksik. Macam satu campuran yang buat suasana kelas tu jadi negatif. Senang nak menindas orang. Dan dari situlah episod hitam dalam hidup dia start. Tapi kan, bukan terus gaduh, tumbuk-tumbuk ke? Tak. Mula-mula halus je. Mula dengan komen-komen budak-budak yang mungkin kita sendiri pernah dengar. Atau mungkin pernah cakap dulu kecil-kecil. Eleh, tak ada kawan. Weh, gemuknya kau. Benda-benda macam tu. Yang nampak macam, alahai, budak-budak punya pasal. Yelah, macam gurau kasar je. Tapi kan, sifat halus ni lah yang sebenarnya bahaya sangat tau. Kenapa? Sebab dia halus sangat, nampak biasa. Jadi orang tak perasan? Tepat sekali. Mangsa macam Flor masa tu, orang dewasa macam cikgu, mungkin tak anggap serius pun. Anggap gurauan je. Gaduh budak-budak. Ini yang buat benih buli tu merenih. Macam api dalam sekam tu kan. Dia membesar slow-slow, orang tak sedar. Sampai satu masa, dia dah jadi api besar, susah nak kontrol. Dia macam normalkan pula perbuatan sakitkan hati orang ni. Perut. Ada seorang budak perempuan ni, kawan sekelas dia, datang kat dia. Bukan main-main tau, nada mengugut. Dia kata, abang-abang aku tunggu kau kat pagar lepas sekolah nanti. Tengoklah apa jadi. Allahu Akbar. Seram je. Bayangkan, takutnya budak sekolah rendah dengar macam tu. Lagi-lagi Fleur tahu abang-abang budak ni ada rekod jenayah, ganas, pernah masuk penjara. Ni bukan gurau dah ni. Memang bukan. Ini ugutan serius. Jadi apa Fleur buat? Dia tak terus report kat cikgu tahu masa tu. Mungkin takut sangat, panik agaknya. Yelah budak kan. Dia lari balik. Cepat-cepat. Elak pintu pagar tu, terus bagi tahu mak dia. Mak dia macam mak-mak lain lah kan. Risau. Terus bawa dia pergi sekolah balik. Nak jumpa cikgu. Report benda ni. Patutnya macam tu lah. Perlukan bantuan orang dewasa kat sekolah. Tapi di sinilah part yang paling, mengesewakan. Sedih sangat bila dengar cerita Flo ni. Reaksi cikgu yang dijumpa tu, macam mana cikgu tu respon? Jauh sangat dari apa yang kita harapkan. Flo kata cikgu tu cakap macam ni, oh tapi awak tak bagi tahu saya terus masa benda tu jadi tadi. So sekarang saya dah tak boleh buat apa-apa.
Macam tu je. Macam ada expiry date pula nak report. Kan? Itu satu hal. Lagi sakit hati, cikgu tu persoalkan cerita Flo. Tanya, awak ni melebih-lebih ke? Atau awak reka cerita je ni? Astaghfirullah. Kesiannya Flo. Dah lah takut, lepas tu orang tak percaya pula. Dan ini bukan sekali je tahu cikgu buat macam ni. Fleur kata ini macam dah jadi pattern. Selalu sangat bila ada konflik, cikgu salahkan dia. Tuduh dia mula dululah, reka ceritalah. Atau bila dengar dua-dua belah pihak, cikgu lagi senang nak percaya cakap pembuli. Maknanya tak ada pembelaan langsung untuk dia? Langsung tak ada. Jadi, apa dia rasa? Keseorangan. Macam mesej dia dapat tu. Ini masalah kau, pandai-pandai settle sendiri. Dan kat sinilah kita nampak kegagalan sistem tu paling jelas. Budak, umur sekolah rendah, mana ada lagi kematangan emosi, skill nak fikir, atau kuasa nak handle bulian kompleks ni seorang-seorang? Memang taklah. Dia perlukan perlindungan, campur tangan orang dewasa. Bila orang dewasa yang ada kuasa, yang patutnya boleh percaya, macam cikgu ni lah, gagal nak dengar, gagal nak percaya, gagal nak lindungi. Beban psikologi tu berat sangat kat budak tu. Beban yang tak patut dia tanggung. Ya. Bukan setakat kecewa tau. Tapi macam bagi mesej, kau punya derita ni tak penting. Ini soal tanggungjawab sekolah. Bukan jaga keselamatan fizikal je, tapi emosi budak tu juga. Dan kesan dari rasa seorang, rasa tak dibantu ni, dibawa ke satu part cerita yang sangat menarik dari sudut psikologi, tapi sedihlah pada masa sama. Apa dia buat lepas tu? Apa Flo buat bila rasa tak ada siapa boleh tolong? Dia mula ubah diri dia. Ini cara dia nak cope lah. Cuba sesuaikan diri. Tiap kali pembuli kritik atau ejek apa-apa pasal dia, cara cakap ke, baju ke, minat dia ke, apa-apa je lah, dia akan cuba sedaya upaya ubah benda tu. Buang terus dari diri dia. Dengan harapan buli tu berhentilah ya. Kalau dia jadi sempurna macam pembuli nak. Itulah harapan dia. Tapi malangnya, strategi macam ni, dia macam perangkap tau. Selalunya tak jalan pun dalam kes buli. Kenapa pula? Sebab pembuli ni, dia tak akan berhenti. Dia akan cari benda baru nak ejek. Kelemahan baru, alasan baru. Last-last, dia ejek benda yang Flo tak boleh ubah pun. Muka dia ke, benda yang bukan salah pun. Jadi kitaran yang tak habis-habis lah. Sia-sia je usaha dia. Betul. Makin lama makin hilang keyakinan diri dia. Identiti dia pun terhakis sikit-sikit. Bila strategi ubah diri ni tak jadi, Flo ambil langkah terakhir, lagi drastik. Dia cuba jadi halimunan. Halimunan? Macam mana tu? Dia cuba untuk langsung tak menonjolkan sekolah. Datang sekolah, buat hal sendiri. Senyap je, kecuali orang tanya direct. Loceng bunyi, terus balik. Tak join aktiviti, tak cuba kawan? Tak. Harapan dia, kalau orang tak nampak dia, tak dengar dia, mungkin pembuli lupa pasal dia. Macam dia tak wujud. Allah, sedihnya dengar cara dia nak survive tu. Tapi, menjadi ke? Fleur kata dia orang tak pernah lupa. Pembuli tetap cari jalan. Dan kesan jangka panjang semua ni, kena buli non-stop, tak dapat support, terpaksa guna cara cope yang rosakkan diri, dalam sangat kesannya. Trauma tu lah kan? Ya. Fleur kata dia berubah. Dari budak biasa, ceria, normal, jadi apa dia panggil tikus kelabu. Tikus kelabu? Maksudnya? Orang yang senyap sangat. Selalu takut. Tak campur orang. Selalu waspada. Ini bukan setakat perangai luar je berubah tau. Tapi asas identiti dia, cara dia tengok diri sendiri, cara dia tengok diri dia, semua berubah. Trauma tu dah meresap dalam diri dia. Memang kesan trauma tu mendalam betul. Akhirnya habislah zaman sekolah rendah dia yang penuh seksa tu. Fleur masuk sekolah menengah, umur 12 tahun. Okey, peluang barulah ni kan? Tempat baru, kawan baru. Sepatutnya lah. Dan memang pun sekolah menengah dia lagi okey. Jauh lebih baik. Flo sendiri cakap, kelas dia baik. Budak-budak lain baik. Cikgu pun positif. Suasana tu menyokong. Tapi... Ada tapi. Parut lama tu masih ada. Rasa risau, cemas sebab pengalaman lama tu masih menghantui dia. Dia sentiasa hidup dalam takut. Takut orang tiba-tiba berubah. Takut kena khianat. Takut sejarah sama berulang. Kepercayaan asas pada orang lain dah hilang lah kiranya. Macam itulah. Dah terhakis. Jadi macam mana dia cope kat sekolah menengah pula? Akibat risau yang tak henti-henti ni, dia guna strategi lain pula. Kali ni, dia fokus habis-habisan kat pelajaran. Belajar.
Oh, jadi ulat buku? Boleh kata macam tu. Ada 2 sebab. 1, cara nak lari dari interaksi sosial yang dia rasa menakutkan. 2, alasan kukuh kalau orang tanya kenapa tak campur orang sangat. Oh, saya busy study. Strategi yang mungkin nampak berjaya dari segi akademik tapi Tak sihat langsung untuk emosi dan hubungan dia. Beban kerja, stres yang dia letak kat diri sendiri tu, akhirnya makan diri. Dia kena burn out. burnout. Umur berapa tu? Umur 15 tahun. Bayangkan, burnout ni selalunya kita dengar kat orang dewasa kerja kan? Tapi jadi kat dia masa remaja. Sebab stres psikologi yang terpendam lama sangat. Kesiannya, tekanan tu terlalu berat. Titik perubahan sebenar hidup dia datang masa dia tahun ke-5 sekolah menengah. Fleur sendiri tak pasti apa trigger dia. Tak ada event spesifik. Tapi dia rasa macam ada desakan kuat dari dalam diri. Berlarutan beberapa minggu. Desakan macam mana tu? Rasa macam, aku tak boleh hidup macam ni lagi. Kena ubah. Macam tu. Akhirnya, dia beranikan diri. Dia cari bantuan profesional. Jumpa pakar psikologi. Itu langkah besar tu. Bagus dia buat macam tu. Pakar psikologi tu dengar semua cerita dia. Dari A sampai Z. Lepas dengar kan, pakar tu cakap satu benda simple je, tapi efek dia luar biasa Kak Fleur. Apa dia cakap? Pakar tu kata, apa yang awak lalui tu tak normal. Oh, simple tapi menusuk. Kan? Nampak mudah. Tapi untuk Fleur, itulah kali pertama orang luar dari family dia, orang profesional pula tu, sahkan pengalaman dia. Validate. Maknanya bukan salah dia lah. Tepat. Bukan setakat bully tu salah, tapi cara cikgu respon atau tak respon tu pun tak normal. Tak patut jadi. Selama ni kan, mesti ada sikit dalam diri dia rasa, aku ni memang ada something wrong ke? Memang patut kena macam ni ke? Rasa bersalah yang tak patut ada. Pengesahan ni penting gila. Dia pecahkan tembok ragu diri tu. Rasa bersalah tu hilang. Langkah pertama yang penting sangat untuk sembuh dari trauma. Lepas tu, Fleur jalani terapi EMDR. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Yang tu. Apa benda tu sebenarnya? Boleh terangkan sikit? Boleh. Secara ringkas je lah ya. EMDR ni sejenis terapi psikologi. Dia direka khas nak tolong otak kita proses balik memori traumatik yang macam tersekat. Tersekat. Bila memori itu tersekat, dia asyik trigger emosi negatif yang kuat macam takut, cemas, sedih bila teringat. Jadi EMDR ni bantu kurangkan kuasa memori buruk tu supaya dia tak ganggu hidup kita lagi. Oh, faham. Macam neutral kan balik memori tu. Lebih kurang macam itulah. Dan nampaknya terapi ni berkesan untuk Flo. Dia cerita hasil dia positif sangat. Lepas terapi, dia mula rasa happy sikit secara umum. Alhamdulillah. Keyakinan diri dia mula naik balik. Paling ketara, cara dia tengok orang lain berubah terus. Macam mana tu? Dulu kan, dia selalu anggap orang ni jahat sampai terbukti baik. Sekarang terbalik. Dia boleh mula percaya kat orang dulu sampailah terbukti sebaliknya. Perubahan besar tu. Itu memang perubahan besar. Pemulihan tu. Dan yang paling best, untuk dia rasa pembuli-pembuli dia dulu tu dah tak kawal hidup dia lagi. Suara-suara negatif dalam kepala dia tu yang selalu kritik, ejek, takutkan dia, dah mula hilang. Tepat sekali. Proses ni kita boleh panggil macam menuntut kembali jati diri. Reclaiming your sense of self. Ambil balik diri dia yang hilang. Dia boleh kutip balik cebisan-cebisan diri dia yang dulu, dia buang sebab takut kena kritik. Dia boleh jadi diri dia balik, tanpa takut, tanpa malu. Ini bukan lega je tau. Ni pembinaan semula identiti. Sangat kuat proses ni lepas trauma. Dia dah tak biar pengalaman buruk tu define dia. Dalam ceramah dia tu kan, Flo ada sentuh juga pasal stigma, pasal bully ni. Malangnya masih ada. Masih kuat lagi kan stigma tu? Ramai mangsa dah besar panjang pun masih segan nak cerita. Takut orang tak percaya. Takut orang kata lemah. Flo harap sangat. Kita semua pun harap benda samalah kan. Satu hari nanti, mungkin bila anak-anak dia sekolah, bully ni tinggal sejarah je. Tinggal dalam buku teks je. Bukan realiti pahit lagi untuk budak-budak. Dan kalau kita nak simpulkan mesej utama dari cerita Flo ni kan, sebenarnya jelas sangat dan menyentuh hati. Semua penderitaan dia tu, ketakutan, hilang identiti, mungkin boleh elak atau kurang sikit impak dia kalau... Kalau apa? Kalau hanya seorang cikgu masa tu. Betul-betul ambil masa nak dengar. Buat dia rasa didengari, rasa selamat dan ambil tindakan yang patut untuk lindungi dia.
Satu orang je cukup untuk buat perbezaan besar. Suasana. Jadi, wujudkan suasana kelas yang selamat, positif tu, tanggungjawab semua. Semua orang dapat manfaat. Jadi, seruan FLIR untuk cikgu-cikgu atau sesiapa je lah yang kerja dengan budak-budak kan, penting sangat ni. Kena hadam betul-betul. Apa pesanan utama dia? Pesanan dia, dengar. Dia dengar betul-betul bila ada budak datang cakap dia kena buli atau kena ugut. Walaupun budak tu bukan kelas kita direct pun. Cuba buat dia rasa didengari. Selamat. Paling penting, tak rasa sorang-sorang hadap benda tu. Jangan suruh lawan balik atau buat tak tahu je lah kiranya. Jangan. Sebaliknya, cari penyelesaian bersama budak tu. Libatkan dia. Jangan biar dia terkontang-kanting cari jalan sendiri. Dan untuk sesiapa kat luar sana yang tengah-tengah ni, yang mungkin tengah lalui pengalaman kena buli sekarang, mesej FLIR untuk anda pun penting sangat. Apa dia? Anda tak keseorangan. Walaupun rasa macam tu sekarang kan, akan ada orang kat luar sana. Kawan ke, family ke, cikgu lain ke, kaunselor ke, orang yang anda akan jumpa nanti yang akan suka dan terima anda seadanya. Dengan semua keunikan anda. Jadi, jangan ubah diri untuk puaskan hati pembuli. Jangan sesekali jatuh dalam perangkap tu. Tak berbaloi korbankan diri sendiri. Macam FLIR kata, nanti penat nak cari balik diri yang hilang tu. Ingat, anda berhak dilindungi. Berhak dapat bantuan orang dewasa. Jangan simpan sorang-sorang. Cari orang yang anda percaya. Cerita kat dia. Jadi, lepas kita dengar kisah FLIR yang dalam sangat ni, apa maknanya untuk kita semua? Cerita dia bawa kita lalu satu spektrum pengalaman yang sakit. Mula dari kejam yang halus yang kita selalu pandang ringan. Yang kita normalkan kadang-kadang. Betul. Sampai ke trauma psikologi yang tinggalkan parut kekal. Dan akhirnya ke arah harapan dan pulih balik. Melalui apa? Kuasa pengesahan, validation dan bantuan profesional. Betul. Ia tunjuk betapa dalamnya luka emosi sebab buli ni. Dan macam mana bila sistem sokongan terutamanya orang dewasa yang patut lindungi, gagal, dia boleh buat keadaan lagi teruk berkali ganda. Dan ditekankan sekali lagi peranan kritikal orang dewasa, terutama pendidik kat sekolah. Tanggungjawab tu bukan setakat respon lepas benda jadi. Tapi sebelum tu lagi. Jauh lagi penting. Kebolehan nak dengar dengan empati penuh, nak sahkan validate perasaan budak tu tanpa ragu-ragu, dan proaktif. Usaha wujudkan suasana sekolah yang setiap budak rasa selamat nak bersuara, selamat jadi diri sendiri, tanpa takut, tanpa malu, tanpa rasa disalahkan. Bukan setakat polisi atas kertas je lah. Bukan, ini pasal bina budaya sekolah yang betul-betul positif, inklusif, menyokong semua pelajar. Dan sebagai soalan terakhirlah untuk anda bawa balik fikir-fikirkan, selain kita perbaiki cara kita dengar dan respon lepas buli jadi, apa langkah proaktif yang lagi asas kita boleh ambil? Langkah pencegahan maksudnya? Kita sebagai individu, mak ayah, komuniti, penggubal dasar, apa kita boleh buat nak ubah budaya kat sekolah supaya buli tu sendiri tak dapat peluang nak mereneh, nak membiak macam dalam cerita FLIR. Macam mana nak stop dari akar umbi terus? Betul. Macam mana kita nak gerak dari sekadar padam api kepada pencegahan yang betul-betul bermakna, yang datang dari faham mendalam pasal impak buli ni, macam yang kita belajar dari kisah FLIR hari ni. Sesuatu untuk kita fikirkan bersama kan? Ya, sesuatu untuk difikirkan. Terima kasih sebab luangkan masa bersama kami hari ini.